wang itu? Curi dari rakyat. We have to stop this. And this adalah keputusan bersama. Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak. Hal ini we must be together to save Malaysia from the corrupt. Tetapi seperti mana disinggung oleh menteri tadi, dari mana dana? Saudara, berpuluh tahun wang disakau, wang dicuri, rasuah tinggi. Saya cakap sampai jadi mainan, pembangkang memang dia lawak soal tata kelola. Now we have proven. Dalam 2 tahun lebih yang lalu, kita rampas balik berapa jumlah? 15.5 bilion ringgit. It's not a small feat. Bayangkan, 15 bilion ini patut dipergi pada orang tertentu, orang politik di atas. Sebab tu semua kaya-kaya belaka. Rumah di London, rumah di Australia. Dari mana wang itu? Curi dari rakyat. We have to stop this. And this adalah keputusan bersama. Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak. Hal ini we must be together to save Malaysia from the corrupt and the greedy. Ini barulah ada makna cahaya. Ini di Pawali tiap-tiap tahun kita bagi cahaya. Tapi terus gelap. Ya, mana boleh macam tu? Cahaya ini kebenaran. Cahaya ini keadilan. Cahaya ini kebaikan. Menolak kegelapan. Menolak rasuah. Menolak penindasan. Ini arti sambutan di Pawali. Hari pertama prosiding perbicaraan saman fitnah Tun Dr. Mahathir Mohamad terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya berlangsung kurang daripada 30 minit pada Selasa 21 Oktober. Prosiding ringkas itu menyusul selepas peguam bekas Perdana Menteri yang berusia 100 tahun itu, Muhammad Rafiq Rashid Ali, memohon penangguhan sebaik selesai pemeriksaan utama. Semasa berada di kandang saksi, Dr. Mahathir sebagai saksi plaintiff pertama memberitahu Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi, Datuk Donald Joseph Franklin, mengenai keadaan kesihatannya. Peguam Anwar Ranjit Singh tidak membantah penangguhan itu. Donald kemudian bertanya sama ada Dr. Mahathir tidak sihat untuk menjawab sebarang soalan lanjut dan bekas ahli Parlimen Langkawi itu menjawab ya. Donald kemudian memutuskan prosiding akan bersambung pada Khamis. Dalam samanya, Dr. Mahathir mendakwa bahawa Anwar 78 tahun mencemarkan reputasinya dengan menuduhnya sebagai bersikap perkauman dan mengkayakan diri dan ahli keluarga semasa tempoh 22 tahun beliau menjadi Perdana Menteri.